Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Mahathir bin Mohamad. Nak belajar bukan susah. Apa juga kita buat, kita akan jadi pandai kalau kita buat berulang-ulang kali. Assalamualaikum kepada Dr. Zalinda binti Abu Hanafiah dan serta rakan-rakan semua. Saya Muhammad Adirul Azim bin Zulmi, Nometrik 303965 akan membentangkan video di rumah kelahiran Tun Mahathir. Sebelum itu, saya juga pada tahun ini mendapat kad raya daripada Tun Dr. Mahathir. Selamat datang ke rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir, iaitu tempat sejarah negara kita dan kita perlulah menjaga budaya negara kita. Rumah Tun Dr. Mahathir terletak di Jalan Pegawai Alostar, Kedah. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Let's go! Rumah kayu beratap nipah ini dibeli oleh Muhammad bin Iskandar daripada seorang penjual yang pada masa itu hendak kahwinkan anaknya. Rumah ini telah dibina pada tahun 1900. Semasa membeli rumah ini, ianya tidak dicat dan tidak mempunyai serambi serta tangga di hadapan. Beberapa tahun kemudian, barulah ditambah bahagian hadapan dan dicat. Bahagian tengah rumah dibina oleh tukang Melayu, manakala bahagian depan rumah dibina oleh tukang Cina. Tujuan rumah ini dibesarkan adalah bagi memberikan keselesaan kepada adik-beradik Mahathir yang telah berkahwin dan masih tinggal bersama di rumah ini. Pada asalnya, rumah ini mempunyai satu bilik sahaja dan tidak mempunyai sumber elektrik. Ianya berlantai papan dan bahagian anjung berlengitkan kain putih. Di sebelah kanan rumah ini ialah rumah keluarga Pak Osman, manakala di sebelah kiri ialah rumah keluarga Ahnio. Di hadapan rumah pula terdapat berek yang didiami rakyat berbilang kaum, manakala jalan di hadapan rumah ini merupakan laluan utama bagi pejalan kaki untuk ke jalan besar. Mahathir telah dilahirkan di rumah ini pada 20 Disember 1925. Beliau tinggal di rumah ini sehingga beliau mendirikan rumah tangga. Selepas berkahwin, Mahathir dan isteri berpindah ke kuartus kerajaan yang terletak di Jalan D. Alostar, Kedah. Okay, Assalamualaikum Puan. Pertama sekali boleh Puan perkenalkan diri? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Ibrahim. Saya merupakan pengurus di Kompleks Rumah Kelahiran Mahathir Mohamad dan juga Rumah Merdeka. Dan di sini di bawah Arkib Negara Malaysia. Okey, soalan pertama daripada saya. Bolehkah Puan cerita sedikit tentang sejarah rumah kelahiran Tun M dan bagaimana rumah ini dikekalkan sebagai sejarah di Malaysia? Okey, pertama sekali rumah kelahiran Tun Mahathir ini merupakan, sebab apa nama rumah kelahiran adalah rumah Tun Mahathir dilahirkan. Maksudnya dulu Tun Mahathir tak lahir dekat hospital. Dia lahir dalam rumah ni. Asalnya rumah ni hanyalah bahagian belakang saja. Kalau tengok depan ni putih, tapi bahagian belakang tu kali hitam. Yang tu yang asal. Okey, yang ni lepas renovate. So bertambahlah. Okey, yang rumah asal ni hanya ada satu bilik sahaja. Rumah ni diambil alih lah oleh Arkib Negara pada tahun 1992. Okey, saya teruskan soalan seterusnya. Okey, apakah yang uniknya rumah Tun Mahathir ni di Kedah ini? Okey, kenapa rumah ni unik adalah kerana satu, rumah ni merupakan rumah pemimpin yang pemimpin yang terkenal di seluruh dunia. Okey, pemimpin yang sangat dikagumi di seluruh dunia lah. Pelancong dekat sini bukannya pelancong tempatan saja. Kita ada pelancong daripada Jepun. Tun M ni dia baik dengan negara Jepun sebab dulu dasar pandang ke timur. Jadi setiap bulan mesti ada pelancong daripada Jepun. Kemudian ada pelancong daripada China, daripada overseas pun banyak. Okey, kalau jiran-jiran ni memang ramai sangatlah. Indonesia, Thailand, Singapura, itu memang wajib. Tapi juga menjadi satu orang kata lambang kegigihan Tun Mahathir ni masa dulu belajar, orang kata macam dalam suasana kampung lah kan, kampung, tetapi berjaya menjadi seorang doktor. Dan dulu sebelum jadi ahli politik jadi doktor dulu. Berjaya menjadi seorang doktor dan juga seorang Perdana Menteri. Bukan sekali tapi 2 kali. Okey, terima kasih Puan. Okey, saya teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu soalan terakhir lah. Apakah cabaran Puan sebagai pengurus untuk mengekalkan kesejarah di rumah Tun M ini?
Macam dekat sini, kita satu masalah kita adalah kita nak maintainkan tempat ni. Macam contoh banyak, ialah kadang sebab hujan panas, jadi material ke barang ke cepat rosak. Lepas tu dari segi maintenance memang satu cabaran. Lepas tu dari segi kos juga, sebab kita nak maintain, macam contoh kita buat atap nipah ni kan, satu rumah ni RM90,000. Daripada depan sampai belakang atap saja. Dan tak masuk cabaran kita nak promosikan tempat ni untuk jadikan lebih popular. Sebab yang mai kat sini ni kebanyakannya orang luar daripada Alor-Star dan luar daripada Kedah. Masalahnya yang orang yang hari-hari duduk lalu lalang, orang Alor-Star ni dia tak masuk sini. Okey, itu sahaja pada saya lah. Okey, terima kasih Puan kerana sudi.